Dulu kita marah bukan main bila Jepun buang sisa radioaktif ke dalam laut. Tapi hari ni kita diam bila ada usaha untuk bawa masuk bahan radioaktif ke dalam negara kita ni. Hari ni mungkin korang semua diamkan diri sebab korang tak nampak kesannya lagi kan. Tapi aku dah boleh baca dah apa yang akan berlaku pada kita kelak. Sebab aku yakin bahawa kita masih tak mampu berhadapan dengan pencemaran radioaktif sekiranya berlaku. Hari ni kita bising tentang isu restoran yang tak ada CJ halal. Jangan pula lepas ni kita tambah lagi satu lagi isu makanan dan minuman kita ni dah telah tercemar dengan bahan radioaktif. Sekali bahan radioaktif dah masuk ke dalam tubuh badan kita, naya kita tahu, ianya akan kacau sel kita, genetik tu semua. Ianya bukan lagi tentang jadi demam panas ke, loya ke, muntah ke, tapi dia lebih kepada kemusnahan sistem badan kita. Aku all out cakap pasal isu ni sebab sejak daripada dulu lagi aku tak pernah sokong Linas ni atau apa sahaja usaha berkenaan radioaktif. Kalau boleh korang semua turut bersuara lah dalam hal ni. Bantu repost dan share video ni biar semua orang sedar akan bahayanya Linas dan radioaktif.